Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Haji Syukri bin Zainal Abidin, SIC Plus Sains Sosial dari Pejabat Pendidikan Daerah Baling mengucapkan selamat datang ke Kolokium Pendidikan Digital dan Inovasi Peringkat Kebangsaan yang dianjurkan oleh Pejabat Pendidikan Daerah Baling. Kami sangat teruja dapat bersama-sama berkongsi idea dan inovasi yang pastinya akan membawa manfaat besar kepada pendidikan negara kita. Kolokium ini akan menampilkan 14 sesi pembentangan daripada pelbagai pembentang yang berpengalaman dan kreatif. Semua pembentangan akan diadakan secara dalam talian bagi memudahkan penyertaan dari seluruh negara. Sebelum kita bermula, ingin saya ingatkan masa pembentangan adalah selama 7 minit sahaja. Mohon semua pembentang dapat mematuhi masa yang ditetapkan. Dalam pembentangan kolokium ini, kita tidak akan membuka masa untuk sesi soal jawab. Jika tuan-tuan dan puan-puan ingin bertanyakan soalan, tuan-tuan, puan-puan boleh menulis soalan dalam chat box. InsyaAllah, para pembentang akan menjawabnya nanti. Mohon semua penonton klik like, share Facebook Pejabat Pendidikan Daerah Baling serta subscribe saluran YouTube PPD Baling. Tanpa melengahkan masa, kita teruskan dengan pembentangan para peserta Baling E-Summit 1.0 dari Bilik 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Puan Wan Kamariah Nur binti Cik Wan Muhammad Yassin, Pegawai SIC Plus Sains Sosial PPD Baling, mengucapkan selamat datang ke Kolokium Pendidikan Digital dan Inovasi Peringkat Kebangsaan Baling E-Summit 1.0 yang dianjurkan oleh Pejabat Pendidikan Daerah Baling. Kami sangat teruja dapat bersama-sama berkongsi idea dan inovasi yang pastinya akan membawa manfaat besar kepada pendidikan negara kita. Acara hari ini akan menampilkan pembentangan daripada pelbagai pembentang yang berpengalaman dan kreatif. Semua pembentangan akan diadakan secara dalam talian bagi memudahkan penyertaan dari seluruh negara. Sesi pembentangan dari bilik ini akan menampilkan 10 orang peserta. 5 orang peserta pertama adalah Yusaimi bin Muhammad Yusof dari SK Kuala Ketir, Kedah. Peserta kedua ialah Kaizuran binti Isa dari SK Tengku Putra, Kedah. Peserta ketiga Muhammad Haikal bin Abdul Hamid dari SK Jaya Bakti, Sabah. Peserta keempat Nur Hamidah binti Mak Zubir dari SK Binjul, Kedah. Dan peserta kelima Wan Nur Syuhada binti Wan Muhammad Amin alias Wan Embung dari SK Binjul, Kedah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Tuan Haji Yusaimi bin Muhammad Yusof, Guru Besar Sekolah Bahasaan Kuala Ketir. Di sini saya akan membentangkan berkaitan dengan pendigitalan, di mana tajuk yang saya akan bentangkan ialah pemimpin besar melalui pendigitalan dalam pengurusan sekolah, dan saya lebih fokuskan kepada Padlet. Sekarang kita lihat apakah maksud Padlet. Padlet merupakan satu aplikasi yang membolehkan pengguna menyimpan semua fail-fail, rekod dan eviden dalam satu paparan yang ringkas tetapi menarik, dan ia boleh didapati daripada D5. Penggunaannya sangat mudah dan boleh dikawal oleh admin yang mewujudkan laman Padlet. Sangat besar pengguna dan memudahkan kerja pentadbir dan guru. Ia juga sangat sesuai untuk kegunaan pelajar dan guru menghantar serta menyimpan tugasan serta eviden kerja yang diamanahkan. Sesiapa sahaja boleh akses jika admin share link Padlet dan tidak memerlukan pendaftaran. Penggunaan yang bijak boleh menjimatkan masa dan sangat praktikal serta tidak hilang dan kekal selama-lamanya. Guru besar selaku admin utama bersama penuh kanan boleh memantau pengurusan sekolah melalui telefon bimbit. Telefon bimbit, komputer tablet dan tablet di mana saja berada 24 jam sehari. Sekarang kita lihat pula apakah perbandingan penggunaan Padlet dalam pengurusan dibandingkan dengan cara lama. Di sini saya senaraikan ada 7. Yang pertama kos, yang kedua kos fail penitia dan alih fail, yang ketiga masa, yang keempat keselamatan, yang kelima akses, yang keenam pemantauan,
dan yang ketujuh, privacy. Di mana kita boleh lihat dalam laporan yang disediakan ada perbezaan, di mana cara menggunakan Padlet ni lebih menguntungkan dari pelbagai aspek. Seterusnya kita lihat dashboard Padlet. Ini contoh dashboard Padlet keseluruhan pengoperasian sekolah Kebangsaan Kuala Ketil dalam bentuk digital. Saya juga telah memberi Padlet pribadi kepada semua guru-guru yang diberi percuma oleh sekolah untuk menyimpan semua rekod-rekod rasmi masing-masing. Ini salah satu contoh Padlet pribadi guru rasmi yang sentiasa dipantau oleh pentadbir. Seterusnya kita lihat penggunaan Padlet oleh pihak sekolah Kebangsaan Kuala Ketil. Yang pertama, pengumpulan evidence SKPM kualiti sekolah. Semua evidence standard SKPM kualiti sekolah dikumpulkan dalam satu Padlet mengikut standard masing-masing. Pengumpulan evidence memudahkan pemantauan yang dijalankan oleh pihak JNJK untuk verifikasi evidence. Selain itu, yang memudahkan pihak sekolah untuk menyimpan semua evidence standard masing-masing di satu tempat dan tidak akan hilang selama-lamanya. Ia juga boleh mengurangkan sistem fail yang tidak perlu bagi menyimpan semua fail ataupun semua evidence. Dan ia juga untuk bagi pihak sekolah Kebangsaan Kuala Ketil telah dilaksanakan sejak tahun 2023. Dan secara jelas, dia memudahkan pemantauan dan verifikasi dari pihak JNJK, KPM, JPN dan PPD yang memantau. Selain itu, pihak sekolah juga menggunakan Padlet sebagai tempat pengumpulan ERPH ataupun rekod penghantaran. Rekod penghantaran, buku rekod penghantaran lah yang menggantikan buku rekod penghantaran. Dulu kita menggunakan buku rekod penghantaran, buku rekod mengajar. Tapi sekarang ni kita tak perlu dah benda tu. Semua sekarang bentuk digital. Tapi kita nak kumpulkan satu tempat. Kita kumpulkan satu tempat. Semua 65 orang guru saya mengumpulkan ERPH dalam satu tempat, satu Padlet yang mana ia memudahkan pentadbir dan semua guru. Selain itu, guru boleh upload ERPH di mana sahaja dalam ruangan peribadi yang diwujudkan pada waktu yang ditetapkan. Hanya pentadbir dan guru berkenaan saja boleh komen. Itu yang penting. Pentadbir boleh memeriksa ERPH di mana sahaja dan bila-bila sahaja. Bila-bila masa. Saya boleh periksa ERPH itu walaupun saya berada di Kuala Lumpur, di Kuantan, di Sabah, saya boleh periksa. Tak perlu saya berada di pejabat. Penghantaran ERPH hasilnya 100% guru menghantar setiap minggu. Yang seterusnya, ERPH tidak akan hilang sampai bila-bila dan boleh diakses melalui smartphone. Selain itu, pemantauan kontrasip dan rekod akhir PBD sekolah tahun semasa juga kami kumpulkan dalam satu Padlet. Dengan cara itu, guru-guru dan pentadbir boleh merujuk kembali rekod transkrip PBD yang telah dijalankan dari semasa ke semasa. Ia banyak memudahkan guru-guru saya. Selain itu, kami menggunakan Padlet untuk pemantauan aktiviti semasa sekolah melalui one page report yang dimuat naik dalam Padlet. Artinya, dalam Padlet tersebut mengandungi semua one page report setiap aktiviti yang dilaksanakan di sekolah yang dipecahkan mengikut bulan-bulan dalam tahun semasa. Dan ia amat memudahkan pihak pentadbir, pihak pemantau untuk melihat evidence yang dilaksanakan oleh guru-guru di sekolah ini. Selain daripada itu, pemantauan dan perekodan evidence PDP dan perkongsian pintar bersama guru dan waris dapat diterapkan melalui penggunaan Padlet sekolah. Guru-guru yang melaksanakan PDP akan menyimpan perjalanan proses PDP masing-masing dalam Padlet. Selain itu, Padlet yang berasaskan timeline digunakan untuk merekod hasil kerja dan aktiviti pelajar sepanjang pelaksanaan projek based learning yang mengambil masa yang panjang. Selain itu, Padlet berasaskan chef digunakan untuk merekod dan mencatat aktiviti murid berasaskan kumpulan. Penilaian PBD yang dilaksanakan dan direkodkan di Padlet ini boleh dikongsi oleh guru untuk penilaian pentadbir dan dikongsi bersama juga dengan para waris dan guru-guru lain. Jadi banyak faedahnya. Apakah impak apabila saya melaksanakan Padlet dalam setiap urusan sekolah? Yang pertama, guru-guru yang didedahkan dengan penggunaan Padlet mendapati bahawa kerja mereka dapat dikurangkan dengan banyak. Yang kedua, dapatan kerja sedidik yang dilaksanakan oleh saya mendapati 95% guru berpuas hati dengan pendekatan pendigitalan yang diperkenalkan oleh guru besar. Apabila beban guru dikurangkan, guru-guru boleh memberi perhatian yang lebih untuk membangunkan kompetisi diri dan secara tak langsung penjadian pelajar-pelajar juga meningkat. Guru besar juga menggunakan Padlet bagi mengumpul rekod kejayaan guru-guru serta pelajar-pelajar yang berjaya bermula dari peringkat daerah hingga ke peringkat antarabangsa. Kita lihat paparan yang disertakan. Sudah tentu, apabila kita melaksanakan amalan terbaik, kita kena berkongsi dengan sahabat-sahabat, dengan siapa saja, supaya amalan yang terbaik itu boleh dicontohi dan diperkembangkan ke tempat-tempat yang lain. Untuk amalan terbaik penggunaan Padlet di sekolah saya, ia pernah dibukukan dalam buku perkongsian amalan terbaik sekolah di bawah program transformasi sekolah PS25 dan diterbitkan oleh bahagian profesionalisme guru PPG KPM pada tahun 2022. Selain itu, saya telah melaksanakan perkongsian antarabangsa sempena lawatan penanda aras dari Faculty of Education, Prince of Songkran University, Thailand yang datang melawat sekolah saya pada 30 Julai 2024.
Selain daripada itu, saya juga dijemput untuk melaksanakan perkongsian amalan terbaik pengurusan menggunakan Padlet di peringkat perasaan, negeri dan daerah. Perkongsian yang baik memberikan manfaat kepada semua, insyaAllah. Itulah saja perkongsian yang saya dapat laksanakan pada kali ini, iaitu penggunaan Padlet. Sebenarnya banyak lagi penggunaan aplikasi-aplikasi yang berkaitan digital di sekolah saya, tapi saya itu bukan satu saja yang mana penggunaannya sangat meluas di sekolah saya. Okay? Jadi semoga perkongsian kali ini memberi manfaat kepada semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Khaizura binti Isa, Guru Besar SK Tunku Putra Baling Kedah. Hari ini saya akan berkongsi pengalaman saya menguruskan sekolah secara digital. Tajuk yang saya sampaikan hari ini ialah Revolusi Pengurusan Digital SK Tunku Putra atau ringkasannya Seputra Digital. Kenapa pengurusan digital? Pada tahun 2025, 100% pengurusan digital berkaitan dengan kurikulum, HAM, co-kurikulum dan juga pentadbiran kami menggunakan secara Google Site. Kenapa ya? Kerana ianya mudah akses, jimat masa dan juga menjimatkan duit. Selain itu, kerana ia juga mendepani dunia tanpa sempadan. Kami membahagikan 2 sesi kepada 3 tahun, iaitu pada tahun 2023, saya memulakan pengurusan menggunakan Padlet 20%. Sasarannya ialah rancangan pengajaran harian kepada guru-guru yang berminat. Untuk permulaannya, saya melaksanakan uji lari kepada panitia bahasa Inggeris dan manakala untuk pentadbir sahaja. Oleh kerana terdapat kekangan pada tahun 2023, beberapa isu kami cuba atasi. Saya telah memulakan pengurusan Padlet secara digital pada tahun 2024. Pada tahun tersebut, sebanyak 95% pengurusan menggunakan digital Padlet melalui MyLink. Saya menggunakan MyLink kerana ia merupakan dashboard sekolah untuk setiap guru mudah akses. Satu klik sahaja dan carian boleh diadakan di situ sahaja. Jadi setiap guru ada Padlet dia masing-masing dan mereka menghantar sendiri Padlet di ruangan yang telah disediakan. Kemudian pada tahun 2025 pula, kesinambungan daripada tahun 2023, 2024 dan 2025 kami telah membuat penambahbaikan. Di mana pada tahun tersebut sasaran saya sekarang ni lah 100% pengurusan digital melalui Google Site, di mana dalam ini kami menggunakan Padlet pengurusan sekolah, Padlet co-kurikulum, HAM dan kurikulum juga. Seterusnya, kita melihat bagaimana pada tahun 2023. Saya melaksanakan pengurusan digital berfokuskan kepada guru-guru yang berminat sahaja. Di sini saya pamerkanlah perkongsian daripada rakan-rakan pentadbir dan juga panitia bahasa Inggeris sebagai uji lari dahulu. Jadi saya menyediakan rekod penghantaran RPH untuk semakkan saya lah. Dan pada tempoh ini juga pentadbir, rakan-rakan pentadbir lain diasuh untuk bagaimana nak menggunakan Padlet ini untuk memantau dan memuatkan tugasan yang telah disediakan. Untuk ERPH di sini, kita boleh melihat bagaimana contoh-contoh yang diberi di sini. Contohnya pada minggu ke-36, saya boleh nampaklah di sini penuang kanan saya. Kemudian kita boleh nampak juga cikgu, ketua panitia bahasa Inggeris memuat naik. Oleh kerana ini merupakan jari, kita akan ada buat penambahbaikan lagi selepas ini. Kemudian pada tahun 2024, kami telah melaksanakan semula tambah baik kepada program pengurusan digital sekolah dengan menyediakan pengurusan satu dashboard saja, iaitu dalam satu dashboard kami hanya perlu klik satu saja dan semua disediakan di situ.
Jadi setiap kumpulan telah diagihkan kepada pentadbir masing-masing dan saya sebagai guru besar boleh melihat semua perkongsian dan muat naik yang telah disediakan oleh guru-guru dalam mailing tersebut. Macam untuk tahun 2024, takwim kami bermula di sinilah. Jadi untuk akses takwim, semua guru boleh melihatnya di sini. Begitu juga rekod pengajaran harian melibatkan semua guru pada tahun ini, tetapi ada kekangan juga di sini, kita kena sediakan mentor-menti untuk mereka. Seterusnya kita lihat kepada bagaimana Ketua Panitia Bahasa Inggeris menyediakan almari beliau untuk permulaan menggunakan Padlet peribadinya. Di sini dimuat naiklah segala-galanya berkaitan dengan RPH, termasuklah juga dengan DSKP dan RPT, iaitu sebagai bahan rujukan yang dipindahkan daripada hard copy kepada digital. Nampak di sini bagaimana cikgu ini berkongsi rancangan pengajaran hariannya yang saya boleh lihat dan semua kawan-kawan juga dapat merujuknya. Contoh yang untuk core curriculum juga, bagaimana kita melihat setiap unit telah disediakan tapak supaya mereka boleh memuat naik bahan-bahan yang berkaitan dan penggunaan fail dapat dikurangkan. Jadi setiap bahan yang dimuat naik itu boleh menjimatkan kertas kerana tidak perlu dicetak dan sebagainya dan penyimpanan juga sangat mudah. Seterusnya ini adalah contoh kepada subjek untuk kurikulum dalam panitia bahasa Arab. Bagaimana ketua panitia di sini dengan ahli jawatankuasa memuat naik bahan-bahan yang berkaitan seperti senarai semak fail induk, sukatan pelajaran dan mesyuarat panitia. Jadi bahan-bahan semua berada di ruangan ini untuk panitia tersebut. Begitu juga dengan panitia-panitia yang lain. Kemudian pada tahun 2025, berlaku lagi penambahbaikan bila melihat ramai guru-guru semakin selesa dan semakin cekap menggunakan pengurusan secara digital. Jadi di sini saya akan kongsikan bagaimana kami memulakan sesi 2025 dalam pengurusan tersebut. Untuk makluman semua, bagi tahun 2025, saya menggunakan pengurusan fail secara Canva. Jadi di dalam hal ini untuk permulaannya, pengurusan sekolah menggunakan Padlet telah dimasukkan dalam Google Site supaya mudah akses, mudah dilihat, mudah disemak. Jadi permulaan takwim telah dimasukkan dan semua ketua panitia bertindak untuk melengkapkan takwim masing-masing berdasarkan tapak yang telah disediakan oleh pihak pentadbiran. Dalam pengurusan ini juga, pautan semasa yang disediakan, buku pengurusan sekolah, selain itu aplikasi lain juga telah dimasukkan di sini iaitu untuk ERPH, aplikasi RNT, juga laporan guru bertugas harian. Seterusnya, kita boleh melihat bagaimana pautan semasa seputra ini kami gunakan, iaitu dalam bentuk pecahan kepada unit-unit utama. Misalnya ialah pengurusan. Jadi dalam pengurusan ini, kami pecahkan kepada unit-unit di sekolah iaitu unit kurikulum, unit hal ehwal murid, unit co-kurikulum, one page report, prasekolah, pemulihan dan SKAS. Dalam masa itu, dan di dalam Google Site ini juga guru-guru yang bertugas hanya perlu klik pada laporan guru bertugas sahaja untuk melengkapkan tugasan yang perlu mereka laksanakan pada minggu tersebut. Untuk pengurusan dari segi ringkasan mengajar, mudah dilihat dan guru hanya perlu klik saja kepada pentadbir masing-masing. Di sini ialah bagaimana saya menunjukkan kepada semua bagaimana pengurusan dalam bentuk ERPH untuk kumpulan B. Kumpulan B ni adalah merupakan kumpulan di bawah pengurusan penolong kanan pentadbiran sekolah Cikgu Muhammad Zami dan ahli-ahlinya. Pun begitu, saya boleh melihat semua sekali untuk membuat semakan bagi fail RPH untuk permulaan semasa sesi pembukaan persekolahan baru buka baru ini. Ini juga ditunjukkan bagaimana laporan bertugas guru dilaksanakan. Guru-guru yang bertugas hanya perlu klik sahaja dan melengkapkan laporan bertugas pada minggu tersebut. Mereka tidak lagi perlu untuk menulis dalam buku ataupun menyimpannya di pejabat maupun di bilik guru. Just hanya klik dan isi
lengkapkan. Saya dan fikir-fikir yang lain boleh memantaunya terus tanpa perlu mencari buku tersebut. Dalam kita melaksanakan pengurusan digital sekolah ini, pastinya ada isu dan masalah. Antaranya adalah dari segi dasar pendidikan digital itu sendiri, guru yang celik IT, ada yang tidak celik IT, murid fasih IT dan murid tak fasih IT. Pastinya juga adalah dari segi keuangan, capaian internet, kemudian dari segi peranti. Kalau kita bercerita dari segi isu dan cabaran, kami tidak dapat lari daripada keadaan tersebut. Namun begitu, bagi tahun 2025, bagi saya adalah satu tahun yang sangat baik. Untuk saya sangat cemerlang bagi saya kerana pada tahun tersebut, capaian untuk internet kami telah pun dapat laksanakan bagi seluruh kawasan sekolah sebanyak 100%. Jadi tidak ada sebab kenapa penggunaan IT tidak dapat dilaksanakan. Pun begitu, penggunaan peranti adalah satu kekangan kepada pihak sekolah kerana peranti memerlukan setiap guru membawa bersamanya buku laptop ataupun telefon bimbit ataupun tablet. Tetapi dari segi murid pula, guru-guru terpaksa membawa murid-murid ke mamal komputer jika perlu penggunaan. Jadi dalam hal ini kami menggunakan kaedah secara hard copy bersama dengan digital. Jadi kedua-duanya kita gabung jalinkan supaya berlaku dasar pendidikan digital sama ada kombinasi kedua-duanya ataupun tidak. Dalam hal ini juga kita melihat kepada guru yang celik IT ataupun murid fasih IT. Guru yang celik IT ini mungkin adalah satu keuntungan bagi saya. Tetapi bagi guru yang tidak celik IT, saya kena bertindak. Sebab dalam hal ini guru-guru yang kurang fasih, kami sediakan mentor untuk mereka sebagai pembimbing bagi melaksanakan tugas-tugas harian yang melibatkan pendidikan digital. Dari segi strategi, saya telah mengaturkan pengurusan jawatankuasa digital sekolah supaya apa yang telah saya laksanakan bermula tahun 2023, 2024 dan 2025 akan terus disambung dan akan terus berjalan, tidak ada pemberhentiannya sebab kita telah pun menyahut seruan melaksanakan dasar pendidikan digital. Jadi dalam untuk melestarikan pendidikan digital, jawatankuasa digital ini telah dibentuk. Dan mereka ini bertindak sebagai satu jawatankuasa yang komprehensif. Mereka juga adalah orang-orang yang menyediakan transaksi digital dan juga berusaha untuk mendapatkan peruntukan keuangan dan melaksanakan tugasan mereka. Selain itu, jawatankuasa ini juga bertindak untuk memantau dari segi tugas-tugas yang telah ditetapkan bagi mencapai KPI. Pemantauan berkala di mana kami sediakan setiap unit bertindak untuk memantau unit masing-masing. Dan mereka akan menyediakan laporan ataupun tindakan susulan dalam kumpulan PLC ataupun bimbingan dan pementoran. Dalam hal ini juga, jawatankuasa unit juga bertindak sebagai sokongan teknikal kepada sekolah di mana mereka ini membantu sekolah untuk membantu rakan-rakan guru yang kurang mahir atau yang menghadapi masalah ketika melaksanakan program digital sekolah. Selain itu juga sumber digital yang sangat terhad cuba digunakan semaksimal mungkin dan dalam masa yang sama guru-guru yang mahir IT iaitu jawatankuasa ini akan bertindak untuk membantu dalam usaha untuk membuat inovasi ataupun pembangunan kepada pembangunan digital sekolah ini. Dalam hal ini saya juga bertindak untuk memastikan LDP sentiasa diadakan dalam bentuk program latihan berstruktur ataupun latihan berterusan, bimbingan dan sokongan, penilaian yang berterusan. Seperti pada setiap hari Selasa kita ada time contact di mana pada hari Selasa merupakan hari yang guru-guru sedia maklum. Perjumpaan akan diadakan selama sejam. Itu telah pun ditetapkan dalam pengurusan takvim kita. Dalam keadaan ini bukan semestinya pada hari Selasa saja, tetapi waktu-waktu lain juga telah pun dilatih untuk guru-guru sentiasa melaksanakan PLC serta bimbingan dan pementoran. Dalam hal ini penilaian berterusan sentiasa dibuat, pembincangan sentiasa diadakan pada waktu-waktu yang sesuai. Antara kejayaan dan pencapaian yang telah pun Sekolah Kebangsaan Tunku Putra capai apabila saya mula melaksanakan revolusi pendidikan digital ini ialah kami telah pun mendapat sekolah terbaik amalan pendidikan digital daerah Baling bagi tahun 2023 dan 2024.
Kami juga menerima Anugerah Duta 2023 yang mewakili daerah Baling kategori amalan pendidikan digital terbaik sekolah rendah peringkat Negeri Kedah. Selain itu, kami juga menerima Anugerah Duta 2024 mewakili daerah Baling kategori amalan pendidikan digital terbaik sekolah rendah peringkat Negeri Kedah juga. Seterusnya, impak dan harapan. Impak yang saya dapat lihat hari ini antaranya ialah integrasi teknologi yang efektif, infrastruktur dan akses yang mencukupi, kemahiran digital guru dan murid semakin meningkat, sistem pengurusan berasaskan teknologi yang semakin baik, kolaborasi dan perkongsian dalam kalangan guru, keselamatan cyber dan etika digital yang sentiasa diperingatkan, penilaian dan pemantauan berterusan di kalangan ketua-ketua dan seterusnya persediaan untuk masa depan murid-murid dan juga guru-guru. Jadi pada saya, impak dan harapan saya tentulah sangat besar. Memandangkan keselesaan dan mudahnya untuk menggunakan teknologi dalam pendidikan hari ini. Akhir sekali, semoga apa yang saya laksanakan ini akan terus menjadi kesinambungan pada tahun-tahun yang akan datang dan akan terus ditambah baik supaya kami sama-sama dapat mencemerlangkan Sekolah Kebangsaan Tunku Putra, Sekolah Digital. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Haikal bin Abdul Hamid dari SK Jaya Bakti Beluran, Sabah. Saya akan membentangkan kajian tindakan yang bertajuk penggunaan aplikasi Cekap BM bagi meningkatkan pemahaman kata adjektif panca indera dalam kalangan murid tahun 3. Saya teruskan dengan pengenalan. Berikut merupakan aplikasi Android celik kata adjektif panca indera bahasa Melayu atau Cekap BM. Waktu pelaksanaan kajian 18 Mac 2024 hingga 19 April 2024. Bidang aspek tata bahasa di SKP Bahasa Melayu tahun 3, standard pembelajaran 5.1.3, memahami dan menggunakan kata adjektif mengikut konteks panca indera. Melalui PDP yang lepas, murid tidak memahami kata adjektif panca indera. Murid tidak minat dan tidak fokus ketika PDP berlangsung dan murid kurang aktif dan bosan dalam PDP. Seterusnya, fokus kajian. Murid tidak memahami konsep dan contoh kata adjektif panca indera. Berikut merupakan contoh-contoh kesalahan. Murid menyalin soalan semula iaitu jenis deria. Murid memberi jawapan menggunakan kata nama. Murid memberi jawapan menggunakan kata seerti dan murid memberi jawapan menggunakan kata kerja. Seterusnya, objektif kajian. Objektif yang pertama, membantu murid tahun 3 mengenal konsep-konsep kata adjektif panca indera. Dan objektif yang kedua, membantu murid tahun 3 menyatakan contoh-contoh kata adjektif panca indera. Persoalan yang pertama, adakah penggunaan aplikasi Cekap BM membantu murid tahun 3 mengenal konsep-konsep kata adjektif panca indera? Dan persoalan yang kedua, adakah penggunaan aplikasi Cekap BM dapat membantu murid tahun 3 menyatakan contoh-contoh kata adjektif panca indera? Seterusnya, peserta kajian. 6 orang peserta kajian dari kelas 3 amanah, 3 orang lelaki dan 3 orang perempuan, markah ujian pra terendah dan lemah dalam akademik. Seterusnya, metodologi kajian. Kajian menggunakan pendekatan kualitatif. Reka bentuk mengikut model Kemis dan McTaggart yang sesuai dengan bidang pendidikan menurut Ratna dan Adnan 2018. Berikut merupakan adaptasi model Kemis dan McTaggart tahun 1988. Langkah pertama, tinjauan awal. Pengkaji membuat refleksi PDP yang lepas. Langkah 2, merancang tindakan. Pengkaji merancang kaedah mengumpul data dan memilih peserta kajian. Langkah 3, melaksana tindakan dan memerhati. Pengkaji membuat intervensi iaitu penggunaan aplikasi Cekap BM, mengumpul dan menganalisis data dan membuat pemerhatian. Dan seterusnya, langkah 4, mereflek. Pengkaji mereflek tindakan, mereflek pembelajaran kendiri dan cadangan penambahbaikan. Seterusnya merupakan kaedah pengumpulan data melalui analisis dokumen, pemerhatian dan temu bual yang membentuk triangulasi kaedah. Seterusnya, tindakan yang dilaksanakan. Sesi pertama, ujian pra. Sesi kedua, pengenalan aplikasi Cekap BM. Sesi ketiga, intervensi kata adjektif panca indera.
iaitu penggunaan aplikasi, dan sesi keempat ujian pasca. Berikut merupakan contoh ujian pra dan ujian pasca, dan berikut merupakan aplikasi cekap BM yang terdiri daripada bahagian nota, latihan, dan kuis. Dan seterusnya merupakan jadual kaedah pengumpulan data, analisis dokumen, ujian pra sebelum tindakan dan ujian pasca selepas tindakan melalui pemerhatian, saudara semak, catatan nota lapangan dan temu bual. Pemerhatian dan temu bual dilakukan sebelum, semasa dan selepas tindakan. Dapatan kajian melalui analisis dokumen. Berikut merupakan jadual markah dan peratusan ujian peserta kajian. Peratus peningkatan, murid A 75%, murid B 92%, murid C 58%, murid D 67%, murid E 42% dan murid F 67%. Berikut merupakan graf peratusan ujian pra dan ujian pasca. Peserta kajian menggunakan kaedah akronim untuk mengingat konsep, iaitu salah satu proses mengingat dengan mudah menurut Khairul et al. 2017. Dan peserta menggunakan Barada Listen, bau, rasa, dengar, lihat, dan sentuh yang terdapat pada aplikasi cekap BM. Peserta kajian lebih berminat belajar menggunakan elemen TMK dalam PAK 21 melalui aplikasi cekap BM. Seterusnya dapatan kajian melalui pemerhatian, iaitu senarai semak sebelum dan selepas tindakan. Dan seterusnya catatan nota lapangan, peserta kajian menggunakan akronim Barada Listen, nota latihan dan kuis dalam aplikasi cekap BM. Dan melalui senarai semak selepas tindakan, peserta kajian dapat menyatakan konsep dan contoh-contoh kata adjektif panca indera melalui perkara 1 dan 2. Seterusnya, peserta kajian menunjukkan minat dan terlibat secara aktif dalam PDP yang menyeronokkan melalui perkara 3 dan 4. Seterusnya, dapatan kajian melalui temu bual. Temu bual antara pengkaji dan peserta kajian. Peserta kajian memberikan respon positif dengan tema keseronokan belajar. Peserta kajian seronok bermain permainan bahasa yang mampu meningkatkan daya pemikiran yang kreatif dan kritis menurut Pramayun et al. 2015. Seterusnya, temu bual antara pengkaji dan guru. Guru-guru memberikan respon positif dengan tema kaedah pembelajaran yang berkesan. Para responden juga memuji aplikasi cekap BM yang bercirikan PAK 21. Rumusan, refleksi penilaian tindakan, peserta kajian faham, aktif dan minat belajar kata adjektif panca indera melalui aplikasi cekap BM. Refleksi pembelajaran kendiri, pengkaji dapat menerapkan pembelajaran abad ke-21 dalam PDP dan cadangan penambahbaikan, aplikasi boleh diubah sesuai mengikut topik-topik bahasa Melayu yang lain. Kajian dilaksanakan untuk semua murid dari tahun 1 hingga tahun 6. Kesimpulan, objektif tercapai 100%. Pengkaji telah membantu murid tahun 3 mengenal konsep-konsep kata adjektif panca indera dan telah membantu murid tahun 3 menyatakan contoh-contoh kata adjektif panca indera. Terbang tinggi, cari makan, singgah berehat di pohon ara. Selamat sejahtera. Saya ucapkan awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hamidah binti Mak Zubir daripada Sekolah Kebangsaan Binjol akan membentangkan berkenaan penggunaan multimedia dan LCD iaitu Liquid Crystal Display dalam pengajaran dan pembelajaran sebagai bahan bantu mengajar dan interaktif di Sekolah Kebangsaan Binjol. Sebelum saya meneruskan pembentangan saya, izinkan saya memperkenalkan sekolah saya. Sekolah Kebangsaan Binjol adalah sekolah luar bandar yang terdiri daripada 145 orang murid perdana dan 24 orang murid prasekolah. Golongan murid-murid di sekolah saya adalah golongan B40 yang terdiri daripada 95% daripada jumlah murid. Sumber ekonomi keluarga murid-murid saya ialah penoreh getah, buruh dan juga operator kilang. Pendidikan di era digital kini telah berkembang pesat dalam penggunaan teknologi moden sebagai alat bantu mengajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Namun begitu, di sekolah saya, penggunaan LCD dan multimedia adalah sangat terhad sebelum ini kerana hanya di Makmal ICT sahaja yang mempunyai LCD.
Antara isu dan masalah yang kami hadapi ialah murid-murid sukar untuk memberi tumpuan dalam pelajaran. Begitu juga murid sukar mengingat apa yang dipelajari. Apabila kami bersoal jawab bersama murid-murid, murid-murid lebih gembira dan seronok apabila melihat telefon pintar, iaitu pencahayaan yang terdapat dalam telefon pintar. Oleh itu, kami menggunakan perkataan pencahayaan menjadi kami punya topik utama untuk mencari idea. Maka tercetuslah idea menggunakan multimedia dan juga LCD. Saya dan rakan saya telah mewujudkan satu projek iaitu Interactive Learning Classroom Program. Kami menghantar kertas cadangan kepada guru besar dan guru besar serta pentadbir sekolah bersetuju dan akan menyokong program ini. Pelaksanaan penggunaan multimedia dan LCD Liquid Crystal Display ini dalam pengajaran dan pembelajaran sebagai bahan bantu mengajar dan interaktif di Sekolah Kebangsaan Binjul. Bagi saya sendiri, saya mengajar Bahasa Melayu tahun 6. Untuk topik yang saya pilih adalah karangan berformat. Ini adalah pelaksanaan penggunaan multimedia dan LCD dalam pengajaran dan pembelajaran, iaitu pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan multimedia melalui penggunaan LCD itu sendiri. Ketika kami menggunakan kaedah ini, murid-murid berjaya mengingati format karangan surat kiriman dengan kaedah dua hala ini. Murid bukan sahaja melihat paparan, namun murid boleh berinteraksi melalui paparan seperti menulis di papan putih. Ini memberi pengalaman baru kepada murid. Melalui sesi PDP ini, murid berjaya mengingat dan juga menarik minat murid untuk lebih tumpuan, di mana dalam penggunaan bahan multimedia ini, kami menggunakan pelbagai warna dan menarik. Jadi, warna adalah salah satu kaedah untuk murid-murid dapat mengingat apa yang dipelajari. Selain itu, kaedah ini juga dapat menjimatkan masa di mana untuk penulisan karangan, guru-guru tidak perlu lagi menulis di papan putih, tetapi hanya memaparkan karangan yang contoh karangan terbaik dan juga karangan yang tidak sesuai. Ini adalah salah seorang murid saya yang dalam kategori yang lemah. Namun, setelah menggunakan kaedah ini, dia berjaya untuk mengingat dan memberi tumpuan dalam kelas. Okey, ini adalah keberkesanan penggunaan multimedia dan LCD dalam PDP sebagai BBM dan interaktif, di mana pada tahun 2024 dahulu saya juga mengajar Bahasa Melayu untuk kelas ini dan hanya 10 orang sahaja, iaitu 40% sahaja yang berjaya menyiapkan sebuah karangan surat kiriman rasmi dengan baik tanpa bantuan dan bimbingan. Namun, setelah menggunakan kaedah ini, sebanyak 92% murid telah berjaya menyiapkan karangan surat kiriman rasmi dengan baik tanpa bantuan dan bimbingan. Antara impak yang kita dapat daripada kaedah ini ialah yang paling penting dan sangat-sangat berjaya, iaitu terhadap kehadiran murid ke sekolah. Kita dapat lihat di sini pada Februari 2025 itu di mana kami telah bermula dengan kaedah ini, sebanyak 98.08%, iaitu antara peratus yang tertinggi untuk kehadiran murid di Sekolah Kebangsaan Binjul. Itu berbeza dengan Disember tahun 2024 tahun lepas. Selain itu, kami percaya untuk menggunakan kaedah ini, peningkatan pencapaian dalam tahap penguasaan akan lebih tinggi. Seterusnya, ia juga membuka peluang untuk guru-guru sendiri menghasilkan lebih banyak bahan-bahan interaktif digital untuk menarik minat murid dalam sesi PDP. Penlibatan komuniti pula. Untuk penlibatan ibu bapa, kami sangat bersyukur kerana ibu bapa waris di Sekolah Kebangsaan Binjul memberi pandangan yang sangat positif dan akan sentiasa menyokong program ILC ini. Sebelum kami memulakan program ini, kami memberi penerangan kepada waris berkenaan dengan program Interactive Learning Classroom ini. Begitu juga dengan penlibatan guru-guru, di mana guru-guru semakin bersemangat dalam sesi PDP masing-masing. Kita dapat lihat di dalam paparan gambar itu, seorang ustaz berjaya mengajar bahasa Arab untuk murid-murid dan murid-murid dapat memberikan tumpuan dalam PDP dengan sepenuhnya. Kesimpulan yang kita dapat daripada kaedah multimedia dan LCD dalam PDP ini ialah guru dapat memanfaatkan teknologi ini untuk mempersembahkan bahan pengajaran dalam bentuk yang lebih interaktif dan mudah dipahami serta diingati. Kaedah ini terbukti berkesan untuk murid-murid Sekolah Kebangsaan Binjul dalam menghasilkan murid-murid yang ideal dari pelbagai aspek. Seperti yang saya sentiasa ingat apa yang guru besar saya sampaikan, iaitu untuk menghasilkan murid yang ideal, guru-guru perlulah intelektual dan sekolah digital. Sekian, terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Nur Syahada binti Wan Muhammad Amin, LIS Wan Embong dari Sekolah Kebangsaan Binjul. Tajuk inovasi saya adalah penggunaan inovasi digital Batua sebagai bahan bantu mengajar melalui penggunaan LCD dalam pengajaran bahasa Melayu bagi murid pemulihan khas di Sekolah Kebangsaan Binjul. Berikut merupakan dashboard Sekolah Kebangsaan Binjul. Bilangan murid arus perdana adalah seramai 145 orang dan prasekolah seramai 24 orang. Peratus B40 adalah seramai 95 orang dan purata mereka adalah daripada penoreh getah, buruh ataupun operator kilang. Berikut merupakan data penguasaan kemahiran asas 3M di Sekolah Kebangsaan Binjul. Data menunjukkan sebanyak 50% murid tahun 2 menguasai kemahiran 3M, 73% daripada murid tahun 3 menguasai kemahiran 3M, 87% murid tahun 4, 91% daripada murid tahun 5 serta 96% daripada murid tahun 6. Okey, jadi tercetuslah inovasi digital Batua dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu bagi murid pemulihan khas bagi memainkan peranan penting dalam meningkatkan kefahaman dan kemahiran literasi mereka. Batua merupakan singkatan nama bagi kaedah ba, baca, tu, tulis, wa melalui teknik warna secara interaktif. Kaedah ini menggunakan multimedia dan LCD, liquid crystal display dalam pengajaran sebagai bahan bantu mengajar dan ia juga bertindak sebagai bahan interaktif. Ia telah terbukti dapat meningkatkan kebersanan pengajaran dan pembelajaran daripada kaedah chalk and talk. Isu dan masalah. Murid pemulihan khas mempunyai keperluan pembelajaran yang berbeza. Jadi, murid pemulihan khas memerlukan sumber pengajaran yang berbeza dari segi digital dan maujud. Tahap penguasaan kemahiran murid pemulihan khas kurang memberansangkan dari segi bacaan dan penulisan. Dan murid pemulihan khas sukar mengingat apa yang dipelajari. Jadi pelaksanaan Batua sebagai bahan bantu belajar melalui penggunaan LCD sangat membantu pengajaran bahasa Melayu bagi murid pemulihan khas di Sekolah Kebangsaan Binjul. Okey, pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan multimedia iaitu penggunaan LCD. Murid diperkenalkan dengan kaedah membaca suku kata, teknik dan ayat melalui teknik warna iaitu suku kata melalui warna, contoh K warna lain, U warna lain. Okey. Murid bukan sahaja melihat paparan namun murid boleh berinteraksi dengan melatih kemahiran menulis di papan putih. Melalui sesi PDP ini, murid berjaya mengingat serta ia juga menarik minat murid untuk memberikan tumpuan kerana kaedah ini menggunakan warna serta melatih kemahiran menulis murid. Pelaksanaan Batua melalui penggunaan LCD dalam PDP sebagai BBM dan interaktif dapat menarik minat murid untuk menguasai kemahiran membaca dan menulis serta menjimatkan masa. Jadi, guru tidak perlulah menggunakan menulis di papan putih atau menggunakan buku untuk pembelajaran. Murid pemulihan khas mampu mengingat dan memberi tumpuan semasa PDPC. Okay, keberkesanan inovasi Batua dalam PDP sebagai bahan bantu mengajar yang interaktif. Kita boleh lihat data di sini. Seramai 18 orang murid pemulihan khas tahun 3 dan tahun 4 dalam bahasa Melayu. Data 2025 seramai 15 orang murid pemulihan khas tahun 3 dan hingga tahun 6. Dan dari segi impak, peningkatan pencapaian dalam tahap penguasaan kemahiran bahasa Melayu dalam kemahiran pemulihan bahasa Melayu. Murid bukan saja tapi kemahiran pemulihan dia meningkat daripada kemahiran pemulihan 5 KV kepada kemahiran pemulihan yang lebih tinggi. Dan tulisan murid semakin cantik dan elok. Di sini kita boleh lihatlah macam mana tulisan murid yang dulu dan sekarang. Dan murid lebih seronok dengan penyediaan bahan interaktif digital kerana dalam inovasi Batua ini terdapat juga game yang telah dibina daripada Woodwall. Okey, dari segi penglibatan komuniti,
Okey, ibu bapa dan pihak sekolah mempunyai kerjasama yang erat dari segi penggunaan LCD sebagai alat bahan bantu mengajar kerana dapat memberi impak yang positif dalam meningkatkan prestasi akademik dan keterlibatan pelajar dalam pembelajaran. Dari segi pelibatan guru-guru pula, guru mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 1 dan tahun 2 telah menggunakan inovasi ini dalam PDPC bagi memudahkan murid membaca suku kata, perkataan dan ayat melalui kaedah warna. Tambahan pula, penggunaan inovasi ini dapat melatih murid-murid menulis dengan kaedah yang betul. Dan kesimpulannya, pendekatan inovatif ini bukan sahaja menjadikan pembelajaran lebih menarik, malah membantu murid menguasai kemahiran asas Bahasa Melayu melalui kaedah yang lebih mesra pengguna dan interaktif. Pelaksanaan inovasi batu wak ini menunjukkan bahawa penggunaan teknologi digital dapat meningkatkan motivasi, tumpuan serta prestasi murid dalam kemahiran membaca dan menulis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Encik Muhammad Firdaus bin Ahmad, pegawai SISC Plus TVET PPD Baling. 5 orang peserta seterusnya adalah Muhammad Akmal bin Muhammad Syahir dari SK Kuala Ketil, Kedah. Durgashini anak perempuan Murti dari SJKT Slimy Village, Perak. Maznah binti Saleh dari Universiti Pendidikan Sultan Idris, Perak. Nur Hasila binti Ismail dari SK Binjul dalam Kedah dan Muhammad Arif bin Abi Samad dari SK Naka, Kedah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Cikgu Akmal dari Sekolah Kebangsaan Kuala Ketil akan buat pembentangan bagi Baling E-Summit 1.0 Kolokium Pendidikan Digital dan Inovasi Peringkat Kebangsaan bagi tajuk Keberkesanan Modul Monkey Mania dalam pengajaran aplikasi Scratch bagi murid tahun 4 UKM di Sekolah Kebangsaan Kuala Ketil. Baiklah, pengajaran sains dan matematik yang menggunakan teknologi dan aplikasi pengaturcaraan ini semakin mendapat perhatian, khususnya dalam mendalami konsep-konsep asas pengaturcaraan. Scratch merupakan salah satu aplikasi yang sesuai digunakan untuk memperkenalkan pengaturcaraan kepada murid sekolah rendah. Modul Monkey Mania telah dibangunkan untuk membantu murid memahami dan menguasai konsep asas pengaturcaraan melalui aktiviti-aktiviti yang menarik dan interaktif. Jadi, fokus untuk modul Monkey Mania ini adalah untuk menilai keberkesanan penggunaan modul dalam meningkatkan pemahaman pengaturcaraan bagi murid tahun 4 di Sekolah Kebangsaan Kuala Ketil. Baiklah, objektif kajian ini adalah yang pertama, untuk menilai keberkesanan penggunaan modul Monkey Mania dalam pemahaman murid tentang aplikasi Scratch. Kedua, menilai perbezaan pencapaian murid sebelum dan selepas penggunaan modul. Dan yang terakhir, menilai motivasi dan penglibatan murid dalam pembelajaran semasa menggunakan aplikasi Scratch. Kaedah kajian yang digunakan adalah ada 2 peringkat, iaitu peringkat perancangan dan juga peringkat pelaksanaan. Sebelum kita membuat perancangan, ada beberapa soalan yang kita akan timbulkan. Yang pertama, adakah penggunaan modul Monkey Mania berkesan? Yang kedua, bagaimanakah modul ini mempengaruhi motivasi dan penglibatan murid dalam pembelajaran? Dan akhir sekali, apakah cabaran yang dihadapi oleh murid semasa menggunakan aplikasi Scratch melalui modul ini? Baiklah, penilaian yang dilakukan adalah untuk kepada murid 4 UKM seramai 30 orang. Jadi, instrumen yang dibuat adalah instrumen ujian pra dan pasca diberikan kepada murid sebelum dan selepas pembelajaran untuk menilai peningkatan dalam kemahiran pengaturcaraan mereka.
Yang kedua, soal selidik yang mana saya edarkan kepada murid sebelum dan selepas penggunaan modul untuk mengukur tahap minat dan kefahaman mereka terhadap pengaturcaraan Scratch. Dan akhir sekali yang ketiga, pemerhatian yang dilakukan terhadap cara murid berinteraksi semasa menggunakan modul bagi aplikasi Scratch serta tahap penglibatan mereka dalam aplikasi yang diberikan. Baiklah, prosedur terbahagi kepada 4. Yang pertama, ujian pra kita untuk nilai pengetahuan. Yang kedua, sesi pengajaran, ujian pasca dan akhir sekali pengumpulan maklum balas melalui soal selidik dan pemerhatian. Baiklah, reka bentuk pengaturcaraan untuk modul ini adalah yang pertama menggunakan elemen permainan yang mana saya menggunakan karakter monyet yang interaktif. Yang kedua, latihan pengaturcaraan asas melalui aktiviti berasaskan permainan. Dan tujuan modul ini dibuat bagi memudahkan saya untuk mengajar asas pengaturcaraan dengan cara yang lebih menyeronokkan. Dan yang kedua, meningkatkan pemahaman dan kemahiran murid dalam menggunakan Scratch. Baiklah, hasil dapatan selepas saya menggunakan modul ini, yang pertama, peningkatan dari segi pemahaman, murid dilihat lebih memahami konsep asas pengaturcaraan dan mereka lebih menunjukkan tahap minat kepada aplikasi Scratch. Yang kedua, motivasi dan penlibatan murid dilihat lebih meningkat, sangat meningkat, terutama dari segi minat murid dan juga penglibatan murid dalam aplikasi tersebut. Ada beberapa cabaran dalam mengadaptasi aplikasi ini, namun ia dapat disesuaikan kepada aplikasi dan juga modul ini berdasarkan beberapa aspek. Yang pertama, murid membaca modul, kemudian mereka terus membuat aplikasi Scratch. Analisis data yang diterima adalah perbandingan pencapaian murid dalam aplikasi ini semasa menggunakan modul sebelum dan selepas. Kedua, soal selidik yang mana untuk menilai tahap motivasi dan penglibatan murid semasa sesi pengajaran. Akhir sekali, menilai bagaimana murid berinteraksi dengan modul semasa pengajaran. Berdasarkan analisis data, beberapa penemuan utama dapat ditemukan. Yang pertama, peningkatan kefahaman murid. Murid menunjukkan peningkatan yang ketara dalam kefahaman mereka terhadap konsep asas pengaturcaraan bagi aplikasi Scratch menggunakan modul Monkey Mania. Yang kedua, minat yang meningkat. Secara keseluruhannya, murid menunjukkan minat yang lebih tinggi terhadap pembelajaran pengaturcaraan. Dan yang ketiga, murid mempunyai kemahiran problem solving. Mereka lebih mahir untuk menyelesaikan masalah dan murid lebih berani mencuba idea-idea baru dan dapat mengatasi cabaran dalam aktiviti yang disediakan. Kesimpulannya, secara keseluruhan, modul Monkey Mania ini amat berkesan dalam mengajar pengaturcaraan Scratch kepada murid tahun 4 UKM di Sekolah Kebangsaan Kuala Ketin. Modul ini tidak hanya membantu meningkatkan kefahaman murid tentang pengaturcaraan tetapi juga meningkatkan minat dan kemahiran berfikir logik mereka. Diharapkan modul ini dapat memberi panduan kepada pendidik dalam meningkatkan kualiti pengajaran teknologi di sekolah rendah. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, saya Cikgu Durgashni dari SGKT Slim Village. Bagi Kolokium Pendidikan Digital dan Inovasi Peringkat Kebangsaan 2025, saya telah membuat satu inovasi yang bertajuk PAD ASP, iaitu Padlet Ayat Suruhan dan Permintaan. PAD ASP diperkenalkan untuk mengatasi cabaran dalam pembelajaran ayat suruhan dan permintaan yang sering kali membosankan jika diajar melalui kaedah tradisional. Dengan menyediakan bahan pembelajaran yang menarik dalam satu platform digital, murid dapat belajar secara lebih menyeronokkan, manakala guru dapat mengurus pengajaran dengan lebih mudah. Kelebihan utama inovasi ini termasuk akses digital sepenuhnya. Semua bahan boleh diakses melalui Padlet secara dalam talian tanpa memerlukan kos tambahan.
Pembelajaran kendiri. Murid boleh belajar mengikut kadar sendiri dan mengulang bahan pembelajaran bila-bila masa. Pemantauan guru. Guru boleh menilai pemahaman murid melalui aktiviti interaktif dan memberikan maklum balas segera. Alternatif PDP ketika guru tidak hadir. Menggantikan kehadiran fizikal guru dengan aktiviti pembelajaran digital yang terancang. PAD ASP direka khas untuk meningkatkan penguasaan ayat suruhan dan permintaan dalam kalangan murid sekolah rendah, khususnya tahun 3 berdasarkan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran. Melalui PAD ASP, murid diperkenalkan dengan definisi dan penggunaan ayat suruhan serta ayat permintaan melalui video pengajaran dan slide interaktif, latihan dan aktiviti dalam talian yang menarik termasuk permainan word wall. Murid mengenal pasti dan mengklasifikasikan ayat suruhan serta ayat permintaan. Permainan tic-tac-toe, murid bermain dalam kumpulan untuk menentukan jenis ayat yang diberikan. Jelajah hutan menggunakan aplikasi Nearpod, murid menjawab soalan berkaitan ayat suruhan dan permintaan secara interaktif. Kuis pecah balon menggunakan aplikasi Outlook, murid mengukuhkan pemahaman mereka melalui kuis berasaskan gamifikasi. Latihan live worksheet dan Google Form untuk menguji pemahaman murid dalam mengenal pasti dan membina ayat dengan betul. Dengan kaedah ini, murid lebih terlibat secara aktif dalam pembelajaran dan dapat memahami konsep ayat suruhan serta permintaan dengan lebih mendalam. Mari kita tengok apa keunikan yang ada pada PAD ASP. PAD ASP menampilkan beberapa keunikan yang menjadikannya berbeza daripada kaedah tradisional. Digital sepenuhnya tidak memerlukan bahan bercerita atau kuas tamaan, interaktif dan menyeronokkan, menggunakan pendekatan game-based learning dan multisensory learning untuk menarik minat murid, fleksibiliti masa dan tempat. Murid boleh belajar dari rumah atau di sekolah tanpa kehadiran guru. Sistematik dan mudah digunakan. Semua bahan disusun dalam Padlet untuk memudahkan akses dan navigasi. Pembelajaran berpusatkan murid. Murid mengawal tempo pembelajaran mereka sendiri. Sebelum inovasi ini diperkenalkan, beberapa masalah utama telah dikenal pasti, iaitu murid kurang memahami perbezaan antara ayat suruhan dan permintaan. Guru menghadapi kesukaran dalam menyediakan aktiviti yang menarik bagi topik ini. Kaedah konvensional menyebabkan murid mudah bosan dan kurang berminat untuk belajar. Kekurangan bahan bantu digital yang berstruktur dan mudah diakses oleh murid. Inovasi PAD ASP iaitu Padlet ayat suruhan dan permintaan diperkenalkan sebagai penyelesaian kepada cabaran dalam pengajaran dan pembelajaran ayat suruhan dan permintaan di sekolah rendah. Konsep ini dibangunkan berdasarkan keperluan untuk menyediakan bahan pembelajaran yang lebih interaktif, fleksibel dan mudah diakses oleh murid serta guru. Dengan menggunakan Padlet sebagai platform utama, semua bahan pembelajaran seperti video pengajaran, slide interaktif, permainan digital, word wall, tic-tac-toe, Nearpod, Outlook, latihan live worksheet dan kuis dalam talian disusun secara sistematik bagi membolehkan murid belajar mengikut kadar sendiri. Selain itu, PAD ASP tidak memerlukan sebarang kos kerana ia menggunakan sumber digital sepenuhnya menjadikannya lebih efisien dan mesra pengguna. Keunikan inovasi ini terletak pada kaedah penyampaian yang menyeronokkan di mana murid dapat belajar melalui pelbagai aktiviti berbentuk game-based learning serta latihan interaktif yang merangsang minat dan kefahaman mereka. Guru pula dapat memantau kemajuan murid secara dalam talian dan menggunakan PAD ASP sebagai alternatif pembelajaran sekiranya tidak dapat hadir ke sekolah. Dengan konsep pembelajaran kendiri dan pemantauan berterusan oleh guru, inovasi ini bukan sahaja meningkatkan penguasaan murid dalam membina serta memahami ayat suruhan dan permintaan, tetapi juga menyokong peralihan pendidikan ke arah transformasi digital yang lebih moden dan inklusif. Kecekapan dan efisiensi. Jimat masa. Guru tidak perlu menyediakan bahan secara manual kerana semuanya tersedia dalam Padlet. Jimat kos. Tiada penggunaan bahan fizikal, semuanya dalam bentuk digital. Tingkatkan produktiviti. Guru boleh memantau perkembangan murid secara langsung dan memberikan maklum balas segera. Mudah digunakan. Murid hanya perlu satu pautan Padlet untuk mengakses semua bahan. Signifikan inovasi. Meningkatkan pemahaman murid tentang ayat suruhan dan permintaan. Menyediakan bahan PDP yang lebih menarik dan interaktif untuk guru. Menyokong pembelajaran kendiri dan pengajaran jarak jauh.
Secara keseluruhannya, PAD-ASP merupakan satu inovasi yang bukan sahaja membantu murid memahami ayat seruan dan ayat permintaan, tetapi juga meningkatkan motivasi mereka dalam pembelajaran. Dengan pendekatan digital yang lebih fleksibel dan menyeronokkan, PAD-ASP dapat memberi impak besar dalam dunia pendidikan serta menyokong transformasi pembelajaran ke arah teknologi yang lebih canggih dan inklusif. Baiklah, ini adalah paparan inovasi PAD-ASP. Melalui paparan ini, anda dapat tengok saya menggunakan pelbagai aplikasi seperti Nearpod, permainan Outlook, permainan Tic-Tac-Toe, Wordwall, Live Worksheet, Class Dojo dan Google Form. Murid tidak perlu bimbang dengan cara pengaksesan bagi semua aplikasi ini kerana semua bahan ini disusun secara sistematik dalam Padlet untuk memudahkan murid untuk mengakses semua bahan. Jadi, murid hanya perlu klik pada pautan Padlet untuk mengakses semua bahan pembelajaran. Yang itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Maznah binti Saleh dari Fakulti Seni, Kelestarian dan Industri Kreatif, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Hari ini saya akan membentangkan satu inovasi yang berpotensi besar dalam mendigitalkan pedagogi pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan seni visual melalui aplikasi DIDART. Dalam dunia pendidikan hari ini, penggunaan teknologi dalam PDP semakin berkembang. DIDART merupakan inovasi digital yang direka khas untuk membantu guru dan pelajar dalam memahami serta mengaplikasikan teknik seni lukisan secara interaktif dan berstruktur. Terdapat beberapa cabaran utama dalam pengajaran PSB. Kajian menunjukkan 44.3% guru PSB adalah bukan option, yang bermaksud ramai guru tidak mempunyai kepakaran dalam seni. Selain itu, 72.1% sekolah menghadapi isu kekurangan peralatan di bilik seni, menyebabkan proses PDP menjadi kurang efektif. Oleh itu, DIDART diperkenalkan sebagai penyelesaian inovatif untuk mengatasi cabaran ini. Kajian ini dijalankan dalam 3 fasa utama. Fasa pertama bertujuan untuk mengenal pasti keperluan pembangunan aplikasi serta tahap penggunaan teknologi dalam pengajaran seni. Seterusnya, fasa kedua memberi tumpuan kepada mereka bentuk dan membangunkan aplikasi berdasarkan konsensus pakar. Akhir sekali, fasa ketiga menilai kebolehgunaan aplikasi dari aspek kebergunaan, kemudahgunaan, kepuasan dan kemudah pelajaran. Kajian ini menggunakan pendekatan penyelidikan reka bentuk dan pembangunan PRP yang dibahagikan kepada 3 fasa utama. Fasa 1, analisis keperluan melibatkan kajian awal untuk mengenal pasti tahap penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran seni serta cabaran yang dihadapi oleh guru dan pelajar. Fasa kedua, fasa reka bentuk dan pembangunan melibatkan proses pembangunan aplikasi berdasarkan hasil analisis serta perbincangan pakar untuk memastikan kesesuaian kandungan dengan keperluan kurikulum KSSM. Fasa ketiga, penilaian kebolehgunaan melibatkan temubual separuh struktur terhadap guru untuk menilai kebolehgunaan aplikasi dari aspek utama yang telah ditetapkan. Instrumen kajian dan analisis data. Kajian ini menggunakan beberapa instrumen utama. Soal selidik digunakan untuk mendapatkan maklum balas daripada guru mengenai pengalaman mereka mengajar seni lukisan. Temubual separuh berstruktur pula dilakukan bagi mendapatkan persepsi guru terhadap kebolehgunaan aplikasi DIDART dalam PDP. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan analisis deskriptif bagi mengenal pasti corak penggunaan dan keberkesanan aplikasi dalam meningkatkan pembelajaran seni lukisan. Dapatan kajian. Kebergunaan aplikasi. Hasil kajian menunjukkan bahawa DIDART memberikan impak positif kepada pengajaran dan pembelajaran. Guru melaporkan bahawa aplikasi ini memudahkan penyampaian teknik seni lukisan seperti bayangan dan perspektif. Selain itu, aplikasi ini
meningkatkan keberkesanan PDP dengan menyediakan bahan interaktif seperti video tutorial dan kuis. Guru Bukan Option turut menyatakan bahawa aplikasi ini membantu mereka memahami kandungan seni dengan lebih jelas. Dapatan kajian ini juga diperoleh melalui temu bual bersama guru bagi mendapatkan persepsi mereka terhadap kebolehgunaan aplikasi DIT dalam PDP PSB. Hasil temu bual menunjukkan bahawa guru merasakan aplikasi ini sangat membantu dalam menyediakan bahan pengajaran yang lebih sistematik dan interaktif. Guru Bukan Option menyatakan bahawa aplikasi ini membantu mereka memahami konsep seni dengan lebih mendalam. Manakala Guru Option pula mengakui bahawa aplikasi ini dapat melengkapi bahan bantu mengajar sedia ada dengan elemen digital yang lebih menarik. Berdasarkan dapatan kajian, penggunaan DIT membantu meningkatkan pemahaman pelajar, memudahkan guru dalam penyampaian pengajaran dan memperkayakan kaedah pembelajaran melalui pendekatan digital. Kajian ini menunjukkan bahawa pendigitalan pedagogi dalam seni lukisan dapat memberikan impak positif yang signifikan kepada sistem pendidikan. Kajian ini memberikan implikasi yang besar kepada pelbagai pihak. Bagi pelajar, pembelajaran lebih menarik, interaktif dan mudah dipahami. Bagi guru, aplikasi ini membantu dalam menyediakan bahan mengajar, menjimatkan masa, meningkatkan keberkesanan PDP. Bagi sistem pendidikan, DIT menyumbang kepada pendigitalan pendidikan seni yang lebih menyeluruh, selari dengan keperluan pendidikan abad ke-21. Kesimpulannya, DIT bukan sekadar aplikasi biasa tetapi satu inovasi yang berupaya mendigitalkan pedagogi pengajaran seni lukisan secara lebih berkesan. Kajian ini membuktikan bahawa teknologi digital dapat membantu meningkatkan pemahaman pelajar serta kecekapan guru dalam menyampaikan pengajaran. Dengan inovasi ini, pembelajaran seni lukisan dapat disampaikan dengan lebih berkesan dan menarik. Penerbitan dan pelindungan harta intelek. Sebagai bukti keberkesanannya, aplikasi ini telah diterbitkan dalam jurnal akademik untuk menunjukkan impaknya dalam bidang pendidikan seni. Selain itu, aplikasi ini juga telah berdaftar dengan MyIPO sebagai harta intelek, menunjukkan bahawa inovasi ini diiktiraf dan dilindungi secara rasmi. DIT telah menerima anugerah inovasi pendidikan dalam pertandingan inovasi pengajaran peringkat kebangsaan. Aplikasi ini juga telah memenangi bidang emas dalam kategori inovasi pendidikan digital dan mengukuhkan impaknya dalam sistem pendidikan. Selain itu, DIT turut mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa, membuktikan bahawa inovasi ini berdaya saing dan diiktiraf dalam komuniti akademik global sebagai satu penyelesaian terbaik dalam pendigitalan pedagogi seni. Terima kasih atas perhatian anda. Semoga inovasi ini memberikan manfaat yang lebih besar kepada dunia pendidikan seni visual. Assalamualaikum and hello everyone. My name is Nur Hasila binti Ismail and I am an English teacher from Sekolah Kebangsaan Binjul Dalam. In this video, I am going to present about my innovation product which is called Piano Pizzas, the sound of A, E, I, O, U. For your information, this product was designed to help teachers to teach primary school pupils, especially Year 1, Year 2 and Year 3 on how to learn the pronunciation of short vowel sounds in a fun and very engaging way. This is because in this product, I have included interactive slides, interactive games, and also interactive assessments to help pupils to learn short vowels better, which I believe will also be convenient for the pupils, teachers, and also the parents. Before we go further, I'd like to explain to you the main things that I'll be elaborating in this video. The first one is Gather Town for collaborative e-learning, which is the main medium for my innovation product. And the second one is interactive slides, Piano Pizzas, the sound of A, E, I, O, U. And the second one is the assessment activities to test the pupils' understanding of learning short vowel. Now, let's move to the first thing in my innovation product, which is Gather Town. For your information, Gather Town is a video calling space with a game concept that lets multiple people to have conversations, chat, and learn collaboratively. This is some kind of like a video conference like Google Meet or Zoom, but in this Gather Town is quite different from those two applications because it has game concept, characters, and also animation, which I believe is a very
is very interesting for the pupils, especially young pupils. To navigate this Gather Town, pupils must log in using their email, which means that this Gather Town is not only for pupils, but the teachers and also the parents also can join the students learning the short vowel sounds. Next, pupils will be assigned a character once they join, which I believe will be very interesting for the young kids because in order for them to play this, they need to have one character. Next, the pupils will do the task given by the teacher in a certain room where they need to walk around the map, and then once they find the X sign, they need to click it and they can assess the materials or the assessments for learning short vowels. Alright, so this is how it will look like once the pupils join the Gather Town. I will show you the example. As you can see here, characters or the pupils can move around the map and try to find the X sign that teacher have assigned in a certain room. Just like this. This is the piano pizza slides. And then they can walk around again to find the assessments or to find the another games that related to short vowel sounds. This is the assessment, Ninja Quiz. And this is the Padlet for the feedbacks from the pupils and teachers. The second one is the interactive slides, which is the piano. I have created this product with the concept of piano, which means each keys represent the short vowel sounds, just like in the real piano, when you press one key, there will be one sound produced from it. So it is just the same like that, which means that when the pupils press the A key, then the piano will be producing the A sound and the pupils can follow it afterwards. For this product, I have integrated the use of Google Slides and also Hyperlink. For your information, it is not only the piano. In this slide, I have also inserted on how to pronounce the A, E, I, O, U sounds in CVC words. For example, as you can see here, the word fins. The pupils can click on the audio to listen to how I sound is pronounced in the word fin. There are also other CVC words which consist of A, I, O, U. So the pupils can try and practice again and again for them to learn short vowel sounds. So here is the example on how to navigate this slide. Pupil can press the key and the sound of each alphabet will be produced from it. Cat. Yay! 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 Now, let's moving on to the assessment activities to test the pupils' understanding of learning short vowels. There are two activities that I have put here, which is the first one, the Adventure Man, and the second one, Chibiku as a Ninja. For your information, these assessment activities are not only can be done in school with teachers around, no, but pupils can also do it with their parents at home. Alright, so the first activity is Adventure Man. In this activity or in these interactive games, the pupil or the player needs to pass through the door that marked with vowels, which means that in these activities, it helps the pupils to recognize which one is the short vowels. Next, activity 2, Chibiku as a Ninja. In this interactive game, the pupils need to listen to the audio and answer the questions based on the audio they have listened. I will show you the example of these two assessments after this. Okay, so this is the first activity, which is called Adventure Man, where the player needs to run and pass through the door that marked with vowels. Let's see.
There she goes. Player need to pass through the door with I, because I is a vowel. So that is how it will look like when the pupils play this game. Okay, next, for the second activity is listening activity. I have created this slide using Genially. Now let's see how does it work. Cat, cat, I am short belly. I make the sound. Pupils can always try again when they get it wrong. Next, I'd love to explain the strength and the weakness of my innovation product. I will start with the strength first. I think this product is user-friendly because it can be accessed everywhere and not only in school. This product also can be used by the pupils at home with their parents, which means that their parents also can support them in learning short vowel sounds. Next, fun and engaging. When designing this product, I have considered the pupils or the young kids' preferences. I tailor it to their preferences, such as by using vibrant colors, by using interactive games, by using sounds, and etc. Next, it is interactive. It supports interactive learning. Why? Because the pupils can navigate the materials by themselves at home or also at school, which means that it is a student-centered where pupils can access it by themselves with teachers or parents' guidance or without teachers and parent guidance. Next, we're moving on to the weakness. The biggest weakness for my innovation product is it requires a strong network connection for them to be able to access this. Why? Because this is not an offline product. This is an online product where all the materials need to be accessed by using strong connection. Next, users need to navigate to the other websites manually to complete another task, where you can see that once the pupils are done with the first task, they need to walk around the map and then click on the next task for them to be able to do the next task, which means that it is not automatically moved to the next. So these two are the weaknesses of my innovation product. So I think that is all from me. I hope that this innovation product will be very helpful for the pupils, teachers, and also the parents in supporting the young kids in learning short vowel sounds. Thank you and bye-bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Arif bin Abdul Samad daripada SK Naka. Pada hari ini, saya akan membentangkan satu kajian tindakan yang bertajuk penggunaan aplikasi My Baca PH Tahun 4 dapat mengukuhkan kefahaman murid berkumpulan khas dalam subjek Bahasa Melayu. Satu kajian tindakan. Pengenalan, aplikasi mobile yang berteraskan digital e-learning sangat menarik minat murid seiring dengan perkembangan pendidikan masa kini. Menurut kajian, murid menghabiskan masa 4 hingga 5 jam sehari dengan gadget masing-masing. Dengan ini, saya mendapat idea untuk menghasilkan satu inovasi digital yang diberi nama My Baca PH Tahun 4 di mana objektifnya adalah untuk membantu murid tahun 4 dengan khas SK Naka memahami topik yang ada di dalam dokumen standard kurikulum dan pentafsiran ataupun DSKP serta membantu murid menguasai kemahiran membaca dan bina ayat. Inovasi ini juga adalah satu langkah ke hadapan dalam perkembangan pendidikan digital e-learning bagi menepani era revolusi industri 4.0 dan menjayakan dasar pendidikan digital kebangsaan. Penyataan masalah. Murid-murid daripada program pendidikan khas integrasi ataupun PPKI tahun 4 dinamik SK Naka menghadapi masalah untuk memahami konsep pembelajaran dalam subjek Bahasa Melayu dan kesegaran untuk membina ayat. Dengan ini, saya telah membuat satu intervensi dengan menghasilkan satu inovasi iaitu My Baca PH Tahun 4. Inovasi ini bermula dengan pemerhatian dan ujian penilaian yang dilakukan oleh guru semasa di dalam kelas. Setelah dikenapasi masalah, saya mula merancang dan menghasilkan satu aplikasi digital di mana murid-murid boleh membuat turun aplikasi ini melalui Play Store secara percuma.
Objektif kajian yang pertama adalah untuk membantu mengukuhkan kefahaman murid PPKI tahun 4 dalam subjek Bahasa Melayu. Yang kedua, membantu murid meningkatkan kemahiran membaca dan membina ayat. Yang ketiga, memberi sumbangan yang bermakna dalam bentuk pendaran sejarah digital yang mudah difahami. Metodologi kajian yang pertama adalah melalui pemerhatian, di mana guru membuat pemerhatian terhadap minat dan kecenderungan murid terhadap PDP. Yang kedua adalah hasil kerja murid, iaitu menilai dan membuat semakan terhadap hasil kerja murid. Yang ketiga adalah ujian penilaian 1 dan 2, iaitu menilai tahap pencapaian murid di dalam subjek Bahasa Melayu. Yang keempat, penyoalan dan tembubual, iaitu berkomunikasi dengan murid untuk mendapatkan input dan penyelesaian masalah. Model kajian. Untuk kajian ini, saya telah menggunakan model kajian Chemist and McTaggart 1988. Menurut gelung model kajian Chemist and McTaggart, jika dalam gelungan pertama masalah tidak dapat diatasi, maka guru bolehlah memulakan proses semula di dalam gelungan kedua sehinggalah masalah itu dapat diselesaikan. Pada gelungan kedua, guru mesti mereflek dan membuat adaptasi terhadap pelan tindakan yang dilakukan. Berikut adalah penggunaan inovasi oleh murid di dalam kelas. Dapatan kajian. Sebelum inovasi ini diperkenalkan, kesemua murid tahun 4 dinamik mendapat markah bawah 45% dalam ujian penilaian 1. Namun setelah diperkenalkan aplikasi My Baca Pihak tahun 4 ini, murid telah menunjukkan peningkatan dalam ujian topikal dan ujian membina ayat. Ini dapat dilihat di dalam markah ujian penilaian 2 di mana kesemua murid berjaya mendapat markah 50% ke atas. Rumusan dan perbincangan. Inovasi My Baca Pihak tahun 4 ini telah membantu murid-murid berkebutuhan khas meningkatkan kemahiran membaca dan membina ayat. Dengan menggunakan aplikasi ini, murid dapat membaca nota dan membuat latihan interaktif berulang kali sehingga mereka mampu menguasai sesuatu topik serta mampu meningkatkan prestasi murid. Aplikasi My Baca Pihak tahun 4 ini juga mudah untuk digunakan serta mesra pengguna. Ini dapat dilihat berdasarkan soal sidik yang telah saya lakukan terhadap murid berkenaan aplikasi yang telah digunakan. Perkara ini dapat dilihat di dalam jadual di sebelah. Selain itu, saya juga telah membuat pengusian inovasi ini dengan rakan guru dan waris di SK Naka. Inovasi ini juga boleh dibuat turun secara percuma melalui aplikasi Play Store. Selain itu, saya juga turut membuat pengusian melalui kolokium, seminar, perkongsian amalan baik, pameran dan hari terbuka PPD. Kesimpulan, kajian ini telah berjaya membantu murid-murid pendidikan khas dalam memahami topik dan konsep pembelajaran untuk subjek Bahasa Melayu tahun 4 dan meningkatkan kemahiran membina ayat serta aktiviti bacaan. Kajian ini juga telah memberi impak terhadap peningkatan peratusan markah murid. Maklum balas yang saya terima daripada murid-murid dan ibu bapa adalah sangat positif. Rata-rata murid sangat berminat untuk belajar dengan menggunakan aplikasi ini. Bagi kajian yang akan datang, saya berminat untuk membuat kajian tentang pendidikan digital yang berteraskan kecergasan buatan atau AI dalam pendidikan. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah.
kita telah sampai kepada pembentangan terakhir Kolokium Pendidikan dan Inovasi Peringkat Kebangsaan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pembentang atas perkongsian mereka yang sangat bermanfaat. Terima kasih juga kepada pihak penganjur, Pejabat Pendidikan Daerah Baling atas inisiatif yang cemerlang dalam menganjurkan kolokium ini. Akhir kata, semoga segala ilmu dan inovasi yang dikongsi hari ini dapat memberi manfaat kepada semua pihak dan memperkasakan lagi bidang pendidikan di Malaysia. Dengan itu, saya, Encik Muhammad Firdaus bin Ahmad, mengakhiri tugasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat maju jaya.